Hafiz. kita bertemu lagi dalam Sera Podcast di babak yang kedua. Kalau kata anda masih lagi sabar menunggu, bagus. Sebab apa? Di belakang kamera pun macam-macam kita duk cerita juga. Ya. Tapi kita akan sambung semula bagi sebagai perkongsian lah. Apa nak sembang sini, kita sembang di rumah lah. Jadi berbalik kepada cerita kita. The Nadias. Wow. The Nadias Best kan pernah nama tu? sedap. Dia macam nampak Apakah wow. genre music The Nadias? Apa? Mbak Satu kata tak tahu ikut nari terus. John. Nah, Saudara John rasa macam mana? okey, kalau kita boleh pilih tradisional tak kot. R&B lah, R&B dengan rap. R&B, R&B rap. rap. Sebab apa selamat? Rap kalau selamat. Boleh Ah. cakap-cakap. R&B adalah rap and ballad ke? Rhythm and ballad. Jangan main dengan budak hip hop ni boleh. Ni Potong head markah. spin ni. Ni dulu head spin. Cakap. Itu kawan kami, Sherry. Sherry Sherry hip hop Al-Haddad. dulu. Hip hop. Sherry Sherry Al-Haddad. Oh, Sherry jangan. Saya nak Al-Haddad. panggil dia. Saya minat kat dia tu. Panggil Boleh dia. panggil, Dia ha? boleh rap. Macam kalau Dia Dia boleh rap rap. ikut sedap tekak dia. okey. Itu kira rakan-rakan circle of friend. Rapat sangat. Circle friend. Okey. Macam mana? Circle of friend ni memang selalu gathering ke atau? Nanti kami akan gathering raya. Soon. Actually kita orang macam mana? Kita dua. Okey. Sharifah Amani. Saripah Saya minat Mariam. tu. Saripah Mariam siapa? Saya pamer siapa? Sherry. Sherry ada. Kita Okey. ada dua Sharifah. Dua Sharifah, dua dua Nadia. Nadia, satu Chrissy. Satu Mak Christina Saleh. Suzanne. Oh, Christina Chrissy. Suzanne. Kill. Ki. Oh, kita minat kau tu pun Minat. kita. Yang ni semua Ha. lain-lain semua. Kita minat dalam satu grup. Nampak je real Cantik life lah. bagai. Cantik ah. Memang kita orang geng. Betul-betul kalau lepak tu lama lah. Nama sembang. lah. Takkan Menarik. habis lah. Pasal apa tak ada siapa-siapa pernah buat apa-apa macam shoot content dengan sekelas Pasal friend? apa tak ada siapa nak buat satu filem kami? Cepat tanya. Alamak. Mana? Sebab kalau kita- kita tengok line up ni, line up ni pecah kepala. Macam? Pecah kepala memang ada dua The Nadias lagi tu. Dia Syarifas Sharifah. lagi. Sharifas. Dengan ada satu lagi. Mak Saleh. Chrissy, Mak Saleh. Mak Saleh celup. Ini kombinasi yang paling Hmm. awkward ah. Awkward. Betul. Betul. Paling Dan awkward. bila kita orang lepak pun, kita orang akan naturally macam geng ni. Maksudnya macam I akan selalu kacau dia. Lepas tu nanti Nani akan macam backup dia. Lepas tu Sherry kacau akan dia. akan Okey. ni balik. Menarik. Macam tu. Berdasarkan cerita pun dah macam gambar Friends. Boleh Ya, letak ya. kamera jadi short film. Sebab tu orang kata mungkin lepas kita sembang ni adalah producer yang orang kata Why not? mungkin tengah menonton kan yang Menonton. menarik lah kita kekurangan cerita wanita-wanita yang begini. Begitu. Betul sebab saya rasa contoh ramai orang memperjuangkan women empowerment yang mana di industri filem ni juga boleh menjadi satu medium yang Betul. sangat baik untuk menyebarkan ideologi ni bukan arah kebaikan lah bukan nak kata feminism yang pergi tabuh lelaki mah bukan yang semua jadi kurang ajak madak kita ni orang timur kita ada adab kita kita ada Betul. tradisi kita cuma kita nak suruh perempuan ni lebih stand out dia tak macam dibuli dia tak orang tak diskriminasi terhadap dia contoh macam ada director perempuan contohnya depa saya sembang lah depa kata depa ada diskriminasi berlaku Ya betul. terhadap director perempuan sebab dipandang hampa baru lagi tak erti apa sangat mungkin sedikit komen tentang bidang ini. Untuk bidang ni sebenarnya memang sebagai wanita banyak cabaran yang kita orang lalui lah, especially bila dalam game yang majoriti dia lelaki. Tapi kuncinya adalah pembawaan diri lah pada saya. And also kita kena ada that energy yang bila kita masuk dalam satu bilik dan kita dah okay ada perempuan. Okay, so tapi dia punya ketua kepala dia lelaki. So bila perempuan bagi idea satu dan mungkin ditepis oleh seorang lelaki, kita sebenarnya ada that natural instinct yang macam kenapa kau perlukan aku kan? Okay, mari aku tolong kau. Tapi rasanya barang ni Kita barang kena ni. stick together. kita kena stick together. Okay. So energy ataupun that sign dan awareness tu pada saya selama pengalaman saya lah itu ada. Dan bila saya berpeluang berlakon dengan di bawah arahan pengarah wanita juga, kita faham struggle yang dia cuba lalui dan juga peluang yang dia
yang dia jarang dapat. So bila dia dapat peluang untuk mengarah sesebuah filem, kita nak bagi dia sokongan yang Okey. paling Ya. yang paling baik. So kita nak perform yang terbaik dan kita Ya. akan macam cari apa benda sebenarnya yang you nak sampaikan ni. So Okey. kita So akan kita boleh cuba. bantu daripada apa yang kita boleh bagi tu. Yeah. Okey. And also bukan setakat lakonan saja. Contohnya bila dia tengah decide pasal wardrobe ke. Tapi I rasa macam ni. Lepas tu dia macam wardrobe tu akan macam tak ada ma'am ni je yang kita ada. Tapi kalau kita kena cakap tapi sebenarnya I lebih selesa kalau macam ni. Sebab kita nak deliver yang terbaik seperti apa yang pengarah tu nak. So Okey. kita must help each other. Okey. So bila kita dengar bau-bau diskriminasi atau bau-bau merendahkan seseorang, kita cuba Stand out dengan stand cara out. tu. Yeah, Bukan, help. gentle. bukan cara yang orang kata kurang ajar dengan Ya, cara help. yang Dia ni tak. siapa pengarah sekarang? Dia kan. So dia minta apa? Kita cuba bagi. Okey. Takkan you tak Menarik. ada. I rasa boleh, I boleh cuba. You boleh cuba ke lagi sekali? Boleh. No problem. I boleh cuba. Okay, try. 10 baju pun try. Okey, Support. Benda ni menarik sebab apa? Ada tak macam saya tak tahulah kan. Kalau kata lakonan ni ada tak macam pengarah yang memang dia cuba ubah kita tak mau pakai dah macam tu ataupun watak ni kita buatkan kita sebab saya tak tahu saya lelaki, okey? Ada perempuan dia mungkin tak selesa pakai baju merah sangat ke atau tudung ni tak kena dengan baju ni ke apa ke. Jadi ada tak yang macam hang kena pakai kau? Yang sehingga mengganggu kita punya lakonan ke ataupun ada director yang memang ni episod pengalaman lah. Ada director yang memang it's okay hang boleh pakai apa yang hang selesa as long hang boleh bagi yang terbaik lah. Dia tak boleh cerita sikit. Sebab itu ada mungkin sebab mungkin itu visi dia nak juga kan. Tapi sebab itu pentingnya cara kita komunikasi lah. Okey. Cara kita negotiate. Kenapa? Okay, kenapa I kena pakai ni? Okay, I understand itu vision you. Tapi I pula, my character, I rasa macam gini kan. Boleh tak kita jumpa halfway? Kalau kita bijak dan saling menghormati dari segi discuss, pengarah akan suka. Okey. Pengarah suka pelakon yang bijak. Pengarah Okey. suka pelakon yang suka berbincang actually. Okey. Saya rasa semua pengarah idamkan pelakon macam tu kot. I think That we so can lah. throw our ideas at the same time kan. Okey. Sebab benda tu pula akan yalah dia sedikit sebanyak membantulah kita punya Dia performance kita. bukan diva ataupun Bukan. demand apa tau tak. Dia lebih kepada we want the best Kesesuaian, we want the Ya, best ya, for ya, the ya, character. ya, ya. Sebab apa? Mungkin orang-orang kat luar sana dia tak nampak apa yang berlaku di belakang. Ya, macam-macam berlaku. Okey. Kalau watak dekat Malaysia ni macam kita tengok ada kalanya apabila seseorang itu bertudung. Okay. Okay. Bertudung. Sebab kita ada dua-dua boleh tengok both Dua side angle kan. Dua angle. Bertudung je orang akan kata dia akan hilang dia punya tawaran berlakon, sebab dia dah tak nampak macam banyak karakter yang boleh bawa. Ada orang pula melihat okey kita boleh bagi dia start bagi karakter macam ni. So macam mana pandangan kau? Pada saya selama yang saya lalui lah, saya tak rasa saya dipilih watak ni kerana saya bertudung. Okey. Kan. So tudung tu bukan penyebab dia untuk watak tu. Okey. Untuk di Malaysia saya rasa kita dah Pasit lah. Dah pasit dah. Establish lah orang Kita dah kan. establish dah. Dulu macam struggle sikit. Tapi dah banyak dah sebenarnya karya ataupun watak utama yang bertudung dan dia pula ada banyak perjalanan hidup dia kan di setting bandar, di setting kampung. Dan dia berkerjaya macam-macam kan, bukan setakat dulu cikgu je yang pakai tudung tak, tapi sekarang dah macam-macam kan. So I think for now dah 2026 ni pemakaian tudung dah tidak menjadi sebarang masalah tak lagi. menjadi masalah pada kita lah. Orang tak boleh bagi kata lah alasan sebab aku pakai tudung orang tak panggil aku berlakon. Sekarang Dah dah itu tak bakat ada. hang Ya, berlakon. cumanya saya rasa kalau macam dari segi estetika sesebuah filem. Okey. Filem kan kita memberi penekanan sikit lah tentang art direction dia ataupun nak realism ke kan. So Tengoklah. depend. So I somehow macam kadang-kadang kita tengok sesebuah filem tu kita mengidamkan watak tu, tapi sebabkan kita rasa watak ni memang sesuai free hair. Kan. Tuntutan watak tu Tuntutan lain watak lah. lain. Jadi kita macam walaupun dia ni contohnya lah dia ni pelakon hebat tapi tak bolehlah letak dia dekat situ oleh kerana jalan cerita dan watak juga. Because of pembikinan sesebuah filem harus ada that nilai estetika dia tu. Okey. Sekarang kita nampak jelas lah benda ni tak jadi masalah pun. Tak Dia jadi hanya orang masalah. kata mungkin kabar angin. Untuk angin. drama saya rasa lah. Okey. Untuk filem of course
pemilihan tu lebih detail lagi. Ah. Okey, macam kita tengok kehidupan akak sendiri, seorang yang aktif dan buat macam-macam benda. Aktif ke? Okey. Macam mana? Macam-macam lah dia buat. So macam mana dan juga menjadi seorang ibu dan juga seorang pelakon. Hmm. So benda ni kalau kita Dan dengar tu seorang brand owner. brand- Yes, kita lupa. You kan lupa ke tadi dia sebut business woman banyak kali ya, kan? business woman. Kita kena tengok You tak faham ke? You tak faham. Kita tak pandai kak. Kita tak pandai. Dia dah menjadi business woman. itu kan business dia dah keluar. Okey. Dia keluar Kita 3. dengar. Alhamdulillah saya nak Bring bagi it tahu kat anda. on. Yang ni bukan berbayar. Yang ni tak ada berbayar apa. Sebab business woman kena tengok. Sebab tadi nak tanya macam mana work life balance. Yes. Before that, Before that, sorry. Kita kat anda. Siapakah Anda itu? ada kat gambar ni sambai. Anda ada kat Gambar macam jual jamu tapi dia bukan jamu. Dia adalah chili oil. Chili oil. Memang satu chili oil yang dipercayai lah. Memang InsyaAllah. dipercayai. Kita memang percaya lah pada kakak pakai kebaya merah. Kita memang percaya. See the hand lah, see the hand. See the hand. Okey, ini satu produk. Bukan tu saja. Kita ada 2-3 produk. Lepas tu yang kemudian kita ada bilis rangup. Ha, tu Bilis dia. rangup. Barang-barang goreng. Ramai. Dan juga ni. Hani tak kalut. Tengoklah. Kuah kacang tak kalut. Pusing. Oh, Duk belakang. Shy sikit. Lagu mana tuan-tuan? Dia kan protagonis. Ya. Jadi dia duduk belakang. Ya. Protagonis. Kalau tak tahu macam ni. Apa Soflan punya model. Ayo. Akal dia punya tudung pun Ah. flowy So, saja. ini antara produk-produk lah. So nampak tak? Banyak kerja buat selain pada buat produk. Yang ni lagi. memang kita orang tak terbayang. Tak terbayang sebenarnya ha. di sinilah muncul nama The Nadia sebab bila kita berniaga Okey. kita guna nama The Nadia kebetulan Okey. melekat sampai sekarang. Okey, itu dia cerita di sebalik Itu dia benda ni. cerita dia. Okay, berbalik pada soalan tadi. Okey. Soalan tadi. Work life balance tu. Hmm. Kawan-kawan dah nampak fun dah. Kawan-kawan ni cara ni tak boleh lepok 5 minit. Dengan line up ni tak boleh lepok 5 minit. Susah. Mesti tak boleh balik punya ni cara ni. Mesti kena bagi pecah gelas dulu baru boleh balik. Habis. Confirm punya ni line up yang caca marba punya. Hmm. Lepas tu ada suami anak lagi di rumah. Mana nak berlakon lagi. Jadi Hmm. boleh kongsikan sikit. Macam mana kau ataupun macam aku dah puas dah lah berlakon. Jadi fokus buat ni. Kalaulah kita Businesswoman. boleh cakap kita ni dah puas berlakon, Oh. tak pernah puas. Okey. Nak lagi. Nak Okey, lagi okey, watak. okey. Saya nak jadi pendekar wanita tu. Oh, Sri Kandi. Sri Kandi ni saya Oh. nak. Saya boleh. Kita boleh. Boleh buat Takkanlah flip, Beto backflip. Kusyari tu. Dia Betul, tak betul. tengok orang asyik bagi peluang kepada Beto Betul. sahaja. Ya, Terus ya. berlakon kat Malaysia ni. Sebab Beto mungkin dia duk tunjuk dia silat ke. Nampak silat ke. Hai. Mungkin tak nampak bersilat di dapur. Kita kena. Takkanlah kita bangun pagi nak bersilat. Ha. Pengsan Ha. orang saya kira. Tapi boleh. Watak-watak tu kira boleh lah. Of course. Kita kan Jadi macam mana nak pelakon. seimbangkan ni? Okay, macam mana seimbangkan? I have no bloody idea. Okay. Tetapi somehow dia seimbang. Okay. Sebab dia adalah seorang Leo. Seorang Leo. Dia seorang Leo. Nampak tak kerawang dia punya crown? Okay. kan? Sebenarnya saya pun tak tahu macam mana saya nak capai benda dalam ni. Tapi saya tak boleh macam nak duduk diam lama sangat. Okay. Tapi Sebab penat boring, tau, sebab boring. babe. Penat jadi Kita diri tengok pun sendiri. penat. Tapi kita, ya. Ni kawan yang bahaya. Dia memang. Dia Dia memang Tapi macam macam- penat. Tapi cakap. Saya sendiri yang tak malu menunjukkan kepenatan saya. Boleh nampak? Nampak? Boleh nampak tanpa mencuba. Yang tiba-tiba macam saya penat. Saya pun. Yang tiba-tiba Teruk, dia teruk. penat. Teruk dia punya penat. Memang tu. kena buat. Bagi saya kalau producer nampak lah kan benda ni, kualiti ni kan. Pecah kepala sebab bawa pergi travel dia. Bawa pergi travel bagi tas. Yang merapu punya so buat. Oh, habis. Habis kita orang. Best. Sebab apa dia ada syariah adat. Dia ada Best. dia ada ni so lagi lah. Dia Semua ada lima-lima Sharifah ni Amani yang watak yang memang tak berbeza. atletik. Tak. Dia tak atletik. Tak Dia apa itu? Korang pergi yoga, korang pergi. Tapi dia nampak Brisk macam Tak payah. oh tak. Tak payah. Oh. Sekarang baru Sorry, dia nanti berjalan. kita orang Gadis-gadis pecah juga lah. lubang. Dia gadis-gadis lah. Tak gadis sangat. Tak gadis Gadis dia. pun tak gadis Dia juga. tak gadis. Tapi dia tak atletik. Dahsyat dahsyat yang macam mana dia orang kata dia orang kata macam mana dia punya hubungan yang sangat baik ni dia mengumpat live kan dia Ya. boleh mengumpat Tak, live sebab kita orang real life kita lahai each other. Mana lagi?
Oh, Bang Ani tak biasa tengok tetamu lelaki lah. Bang Ani tak biasa tengok. Ya, paling atletik syariah Kita tahu ada. woman empowerment tadi. Ah. Kalau Okey. terselit Balik atletik cili. syariah adat. Ini ya, kalau kelakar saya tak? tikam, saya mesti tikam syariah adat. Betul, Ah. betul. Dia paling atletik. Dia paling Dia gym. paling strong. Dia paling gym. Macam saya more to like kita suka morning run ke once in a while kita Okay. buat ni untuk kita ada anak nak kerja anak kita kenalah. Macam syariah adat pakar. Buat pakar tu yang lompat. Sorry, angkat berat. Sorry. Sorry, apa dipanggil tu yang tu. Yang tali tu. Tali tu. Yang ni, yang ni pun dah berkecimpung. Dia ni. Tak payah, aku dah cancel membership. Aku dah cancel membership aku. Sebab apa? Tak terlampau penat sangat buat sekali. Tak tahu Lepas tu dah. balik rumah dia jadi tak mau buat ajar dah. Jadinya. Saya dulu atletik masa remaja, tapi lepas tu Sukan apa main? Tolong bagi tahu Sat. hoki. Sorry. Oh, Okey. I wakil abang. KL tau. Okey. Mana Ah. orang tu? Aku Tak tak ada boleh dah. imagine. Saya perasan saya jenis macam tu. Yang macam kalau saya dah capai satu tahap, okey dah lah. Macam tu. Dah lah. Even Tapi saya, berlakon ni belum lagi lah. berlakon one time saya pernah. Pernah kan yang aku cakap aku nak quit acting. Dah macam dah penat lah dah. Pernah jugalah aku pun. Dah quit acting dah. Okey, dah penat. kenapa benda ni boleh tercetus? Selalunya kan sajalah kot-kot lah saya jadi pelakon macam Brad Pitt kan nanti kan. Amin. Tiba-tiba saya Ada nak tahu, tu. hari ni tak mau berlakon lah dalam 2 bulan ni. Kan? Kenapa boleh tercetus macam ni? Bukan 2 bulan nak quit. Quit, Macam nak tu. quit. So nak quit tu tak mau berlakon dah. lah. Okey, kenapa boleh? Adakah disebabkan oleh tekanan waktu shooting ni terlalu lama kau tak mau ikut kita ruang ke ataupun kita tak boleh nak adjust masa dengan apa yang kita nak kena buat ke? Kenapa boleh tercetusnya benda ni? Supaya dia sedikit sebanyak dia memberilah iktibar pada orang lain supaya ni hanya benda yang lalu je. Saya masa yang paling saya rasa macam dah lah. Lepas beranak. Okey. Masa tu perempuan bila kita lepas beranak. Hormon. Yes. Kita dah tak sync dengan badan kita. Dan saya adalah seorang performer kan. Kita sangat in touch dengan badan kita. Jadi bila kita masa tu saya menyusu badan. Badan kita dah bukan kita punya kan. Kita hidup kita nak nurture anak je, wish bahagia. Tapi lama-lama saya rasa macam ni je kot purpose aku dan saya give up dan saya tak nak dan saya rasa macam aku dah tak boleh bernyanyi ke, aku dah tak boleh menari ke, aku dah tak boleh bernafas. Banyak lama dan saya macam cukup lah, tak ada siapa pun nak aku. Bila kau dah jadi mak, tak ada siapa nak bagi kau watak yang strong. Ni monolog hari-hari. MCO lagi double monolog jadi tak betul itu ya lah. Kan betul aku cakap. Aku dah kata Allah dah bagi jawapan. Gila babi babe. Tapi kita nasib baik kita fokus nak hidupkan budak ni. Ini tanggungjawab. Kalau tak ada dah Ya, memang macam-macam assalamualaikum jadi. dah. Dapat phone call daripada Arif. Jadilah cerita, ada satu cerita lah Dukun Diva which is the first strong woman. Love. Di antara first leading strong woman character yang gila. Yang gila yang saya enjoy dan saya rasa macam okay, ada lagi kot tanggungjawab. Maknanya geng-geng ni percaya kat aku. Kenapa aku nak? Tapi masih lagi kita rasa nak berhenti tu sebab kita perlukan watak yang lebih menarik di dalam relationship. Yang lebih mencabar. Antara satu. Mencabar dan sangat menarik. Dan kita apa salahnya kita mula bercerita tentang late 30s, 40s, 50s woman? Ya. Apa salahnya kita bercerita tentang contoh, saya on top of my head je lah, perempuan yang kisah dia bermula, dia baru lepas cerai. Apa salahnya kita cerita tentang kisah mula seorang single mother? Banyak kita boleh cerita. Betul. Sebab sekarang ni Alhamdulillah there's more. Tapi masih lagi isteri kepada atau adik kepada. Ya. Kita we are more than that. Lepas tu pula yang sentiasa yang banyak kan lambakan ni bagi saya cukup-cukup lah. Bab scandalous. Bini lelaki ada orang lain tu. Setahu ini kau kita punya kehidupan ni. Ya tahu kita tahu ya bagi saya okey. Boleh dicantikkan lagi. Contoh, adakah sebab nak masuk ke lebih ramai pelakon yang cantik? Jadi daripada satu heroin baru 2. Sebab nak bagi nampak tu sebab kita tengok persamaan di antara siri-siri yang keluar ni. Kita dah boleh baca dah benda ni trend. Dia my time. Yang kira curang daripada mula sampai habis curang. Tak ada siapa nak cerita macam nak main congkak. Macam mana tak dulu. ada kan? Mak dulu Benda bawa simple, anak family berenang story lintas sungai. Bukan tak ada. Ada. Tau. Ramai pengarah-pengarah yang nak mengeluarkan cerita-cerita Orang tak percaya macam lah ni. kot nak letak duit untuk gambar macam ni. Itulah lebih kepada funder. Kita ada banyak new generation directors macam Bahari Umar, Ira Rahman, Bobby Husaini. Ini yang boleh kita yang colours. Okay. Nak give more in apa?
orang kata ramailah sebenarnya tapi cuma dia orang tak kaya lah. So tetap the main point is capital lah. Which is money lah. Mereka nak buat perbezaan ramai tapi Mm-mm. cuma kita tak ada capital. Okay. Ramai orang nak buat Mm. perbezaan atau nak buat something fresh tetapi kekangan sekian. Dia Okay. akan end up kepada ROI lah, diorang nak apa yang diorang dapat setelah diorang memberi Research yang dibuat, apa Mm. yang mereka rasa penonton nak tengok, which is saya rasa penonton dah bijak. Betul. Mm-mm. Sebab ROI ni daripada dulu duk fikir siapa yang buat tamanok yang dia pergi tanya dengan siapa ni, sebab kita nampak dengan mata kita berlain. Tapi setiap kali yang duk baca ni hasil tapi dia dia akan berlain. macam audience nak yang ni lah. Ya. Bila masa kita cakap kita nak yang ni? Sebab bila So, kita benda buat ni. cerita yang niche, ramai je Ramai yang je orang tengok. cerita tu kita orang suka lah korang buat. Ada je. Sebab kita mungkin kita menilai dengan mata kasar. Mungkin ada benda-benda orang-orang yang lebih bertanggungjawab yang dia tahulah barang dia buat kerja ni. Misteri sangat. Siapalah kita? Kita hanyalah pichisoy. Dan sebab apa, bila kita tengok penonton akan kata pelakon. Penonton akan nampak entiti ni pelakon. Dia tak nampak pengarah, dia tak nampak orang di belakang tabir, dia tak nampak producer, dia tak nampak script writer, dia tak nampak. Dia hanya nampak macam pelakon ni asyik-asyik berlakon macam ni je. Padahal Kita kawan lah tu pun kena. job tak ada. Kita lah tu. Kita kena bayar bil juga. Komen sikit. Sebab dia asyik-asyik dia bagi watak tu dekat orang ni. Adakah benda ni memang berlaku sampai hari ni ataupun kadang-kala berlaku ataupun akak sendiri pilih untuk diperlakukan sebegitu? Apa? Stereotip lah macam tu. Ya. Kalau ikutkan perjalanan kerjaya saya dari segi tawaran juga, memang kita akan nampak dalam satu musim akan ada trend watak yang sama ditawarkan pada kita. Okey. Tapi kita kena buat juga sebab itu adalah sumber pendapatan kita, tempat kita mencari rezeki kan. Dan apart from there, kita pun nak keluarkan apa yang ada dalam diri kita ni kan. Kita orang seni, orang yang sensitif ni, ada masa yang kita kena ada medan untuk kita release, Lepaskan. untuk release kan. So through acting sebenarnya kadang-kadang untuk saya lah dan most of our friends is escapism and tempat di mana kita dapat melepaskan emosi yang kita tak dapat lepaskan dalam dunia nyata kita. Dunia nyata kita kena jadi kuat, kita kena nasi kena masak, baju semua kena lipat kan. Lepas tu kejap lagi pergi buat ni pula, buat ni. So kita tak ada masa nak macam meratapi. Mak, tolonglah mak. Tapi Nak bila buat apa dekat dengan ni? tu orang cakap, you tak penat ke masuk set? Masuk set okey, kita hanya fikir tentang diri kita. Action. Tapi kenapa Kat? Fikir kat soalan. Kat rumah 10 juta kau kena fikir. 10 juta benda kena fikir lagi. So bila dekat set tu is Barang yang nak buat tu. Hanya is our passion. Naskah tu and then apa yang kita rasa kita pinjamkan kepada watak tu. Bila watak tu cakap aku kena sedih sebab ini. Kita tak, watak tu tak wujud lagi kan. Jadi kita kena pinjamkan apa yang kita pernah rasa ni kepada watak tu. So kita somehow memberi nyawa kepada dia and share apa benda yang kita pernah lalui sebelum ni kepada dia. Dia bukan you just being yourself. No. It is your experience but you didn't express it in your real life what. So inilah ruang untuk inilah ruang dia untuk mencernakan barang ni. Lempang. Ada kita lempar orang dekat luar, mana ada. Betul. Saya saja nak bagi penampak apa. Macam tu je kan. Tapi kat situ kita macam macam ni lah rasa penampak orang tu. Cheating kamera Tipu lah. Tipu Tapi lah itulah sikit. perasaan Tapi dia. itulah perasaan dia. Lepas tu sampai Macam tu kan? menggigil tangan ni. Okay. So that is to me kadang-kadang antara sebab kenapa saya pilih
bukan terpaksa tapi macam kita memilih juga untuk bawa watak yang sama. Tapi again kita ada tanggungjawab terhadap karya kita dan juga kepada masyarakat di mana kita pun nak buat satu benda yang meaningful kepada diorang. Jadi tidaklah kita akan buat template A je. Okey, So okey, bila okey. walaupun cerita dia yang sama, kita akan cuba korek lagi cari sisi lain. Discuss lagi dengan director. Tapi bang, cerita ni saya dah pernah buat masa tu. Dia kata, oh okey. So macam mana kita nak buat lain sikit ah? Okey, apa kata kita tambah sikit apa-apa. So dia ni ada, mungkin dia ni hobi dia apa. So kita create something different lah supaya Okey. Ada variasi. ada variasi dekat Okey. situ. So yes, kita terpaksa memilih tawaran yang sama setiap kali kerana itu trend sekarang. Tapi di situ kita meletakkan tanggungjawab kita juga. Okey. Pernah tak digandingkan di dalam apa-apa naskah bersama The Nadias? Wow. Selain daripada jual barang-barang tadi yang selaku businesswoman. Sebelum ni kita pernah digandingkan Seoffice. seoffice. Itu Okay. first time kita betul-betul satu scene sama-sama. Okey. I mean kalau tidak kita jumpa sikit-sikit lah. Tak macam Seoffice tu memang series yang kita bertiga, kita cerita pasal 3 orang, kami berdua dan Siti Saleha. Okay. So memang Women empowerment lah Women tema empowerment. dia Okay, juga, okay, which okay. we love so much. Kita Okay. pergi tu memang waktu office, memang balik check in 7:30. balik 7:30, tak ada scene malam. Okey. Sebab office tutup. Okey, So betul kita lah. orang pun tak boleh nak shoot Seronok. lah. So itu antara projek bersama kita yang kita suka. Okey. Dan yang terbaru, jeng jeng jeng. Yang terbaru. yang terbaru kita ada filem Libang Libu. Libang Libu. Okey. Yang ni yang akan menemui di Pawagam pada 23 April. 23 April. April. 23 April. So, ini digandingkan lah. Rahsia. Oh, kira boleh bagi tahu tak kat tu ya? Digandingkan macam mana, lagu mana kena pergi tengok ni Tapi Ria? kita bukanlah watak utama. Okey. Kan? Okey. Sebab Kita bukan sebab nampak sebab dia Beto punya- Kusyari ambil lagi. Dia Betul. juga. Ya Sebab dia ada Allah. silat kan. Aku penat lah. yang ni cerita ni tak ada pasal silat kot. Tak adalah. Mungkin sebab dia audition tu dia buat silat. Dia buat silat, tapi, belah lah. tapi dia macam kejap-kejap. Watak tu tak Tapi ada kat silat. poster muka Mirul lagi besar. So Muka Mirul Mirul lah. besar. Mirul. Sorry. Ah. Sorry Beto, excuse me. Okey. So macam ceritanya pula pengarah dia ialah tadi Abang Bobby. Bobby Bobby Hussein. Hussein. Ni adakah pertama kali bekerja dengan dia ataupun dah banyak kali? Banyak Tidak, kali. Tidak. Bobby ni di antara orang yang sangat percayakan bakat saya. I don't know Sejak awal why. lagi. I don't know why. Ha. Tapi dia memang panggil saya Sarimah. Saya kata saya Saloma tak. Dia kata saya Sarimah. Dia degil. Ya. Mak Salomanya. Oh. Tapi dia banyak buat short film untuk iklan-iklan. Okey. Naskah-naskah dia and pieces dia semua best. Okey. Sebab dia memang storyteller yang adalah dia punya adalah benda yang dia nak nuansa dia tu. menyuntik-nyuntik tu. Itu kekuatan Okey, dia. okey. Dan dia suka satukan kami-kami ni dengan partner yang best. So kita dapat jumpa geng-geng dan kita dapat Menghasilkan naskah lebih baik lah. Betul? InsyaAllah. Sebab apa bila kita jumpa ni, maksudnya yang kita selesa bekerja, Ah. orang-orang pun kita okey, Ya. kita akan ada chemistry ni akan buat Ya, naskah tu jadi lebih chemistry bagus. dengan pelakon itu satu. Chemistry dengan pengarah juga. Penting. Okey, penting. okey, Sangat okey. penting. Macam kata pengalaman akak sendirilah, adakah pengarah yang memang betul-betul haram jodoh yang susah nak deal yang sampai kira lari set tak mau dah berlakon? Ada. Yang tu kita kena tanyalah sebab ada orang semua indah berlakon tak boleh lah. Tak mungkin. So ada lah. Mesti Ada. ada. Kita Ada. semua Ada. kena lalu benda ni. Oh ya Itu kau? Kalau akan- takut dah. Apa ni kena cerita lah. Sebab saya dah ingat kan tak ada semua ni nampak Tak, sedap. kita Ada, tidak. Kita akan ada Tapi momen kita dia. akan kita survive. Kita akan ada momen yang menangis on the way pergi kerja, menangis balik kerja Okey. sebab tak persefahaman ke atau apa ke, tapi dekat set tak ada siapa akan tahu apa kita rasa. Okey. Walau kau kena maki ke, kau kena ataupun kau kena benda-benda yang ni, tapi kau akan macam itu batch kita orang lah saya rasa kan, kita akan macam okey boleh saya terima walaupun kita macam pasal lah Kenapa dia tengah bully aku ke Dia tengah sebenarnya? bully Kita dah aku. deliver dah ni. tapi aku ambil macam something wrong aku lah. walaupun kita buat tu kita rasa aku rasa ni memang tak logik, tak apa layan habis balik nangis.
Seorang-seorang. Oh, okay. Reflect kepada hak tadi tu tak boleh nak. Dia saja nak bagi kita nampak buruk ke Apa dekat benda ni? Kita pula pelakon yang Banyak orang bertanya. perempuan fikir sebenarnya. Saya dah macam, orang ni saya. Kita tak tidur tau. Dalam tidur kita berfikir. Kita berfikir lagi. Maknanya dia tak fikir macam tu kan? Laki Tak ada. sebenarnya. Saya tak mana ada kan contoh katalah dia suruh buat apa-apa kan. Buat Kalau je. kata maksudnya saya buat. Okey buat dah. Okey katalah buat sekali kod ni pula. Kita tak ada fikir apa pasal sekali lagi tu pasal apa ke. Okey kan nak ambil kod mana aku nak buat buruk kan yang pasal. Hang rasa elok kod tu hang pakai. Tak ada. Tapi kalau pengarah tu kita rasa mempercayai kita, 10 take pun kita okey. Oh ni pasal yang buat nayak lah. Ini yang buat yang nayak Kita tadi rasa tu. kita dah bagi elok-elok dah. Apa Tiba-tiba suruh sebenarnya jatuh ni? kod belah lain pula. Macam Dan kod belah lain tu pada kita yang tak okey. tak logik lah. tak logik macam sangat. tu. Kenapa dia? Tapi dia suruh kita buat. Maknanya adakah dia nak kita nampak tak elok Dia dekat bully depan kita ke? Dia tak suka kita Itu ke? ada. But this kind of Mesti director. ada. Ada, Mesti tapi ada. tidak Bobby Husaini. Ini sebab makan sedap. Dia ni. suruh kita petik dia tadi kan. tu dia. Tapi tidak Bobby Husaini. Okey, jadi nak tengok macam mana karya dia yang pertama ni. Nak tengok lah. betul. Orang sembang-sembang ni nak tengok lah. karya Sebenarnya yang pertama. saya teruja sangat. Ya. Sebab alhamdulillah kita berpeluang kan berada dalam naskah dia yang berbentuk short film jugalah, walaupun untuk iklan tapi dikira short film, meaning ada storytelling, ada watak, lepas tu ada plot twist kan. Bagaimana dia compresskan into one shot Ya. 2 minit. 2 minit, 3 minit. seminit setengah tu to me is very challenging. Tapi bagaimana Bobby mengolah tu dalam short form tu, pada saya sangat tertarik. Dan bila dia panggil untuk kita bawakan apa-apa watak dalam karya dia tu, saya macam sangat teruja untuk kita curahkan apa idea yang kita boleh. And now in a long form. Dan penulisnya geng-geng. Yeah. Reza, Aloy, Takim Zaki. okey. So semua geng-geng. Set tu pun geng-geng. Kru Okey. pun geng-geng. Geng-geng. So dia Okey. macam kawan-kawan balik kampung. So kita nak tengoklah kasih sayang yang kita dah semai ni. Okey. Dan saya happy lah sebab apa? Inilah pertama kali saya dapat tengok suasana tu dan saya sendiri berada dalam naskah tu kan. Jadi saya rasa macam, weh best lah berlakon. Yang ni saya rasa best. Dan awak bagaimana awak boleh terlibat dalam karya silakan. tu? Saya Awak terlibat audition ke? ni. Ha. Macam mana tiba-tiba dia panggil saya Ha, lah. ha, Jadi ha. saya duk ingatkan gambar ni kira biasa-biasa. Okay. Saya pun kata okey. Okey ni Oh sebab dia call je? dia panggil dulu, dia tanya benda ni boleh buat apa macam ni semua okey. Saya kata okey saya minat nak try. Okay. Saya minat nak berlakon sebab saya banyak kritik orang. Okay. Saya cakap contoh saya macam dia ni macam kayu tak tahu berlakon Okay, dia panggil handsome saja Kalde contoh macam tu. Okay. Bila dapat benda-benda sebab first saya berlakon saya duduk atas kuda tak ada dialog. Okay. Saya jadi pendekar awam punya orang Ya, jahat ya, jadi. ya. Jadi tak apalah. Tu tak apalah. Tak susah lah sangat. Okay. Buat yang ni kena cakap. Jadi bila saya tengok ni skrip boleh tahan kau. Boleh Kira tahan. untuk saya yang baru-baru berlakon ni kira banyak scene. Lepas tu yang paling saya terkejut sebab saya tak baca Lala tu. Skrip tu saya tak baca orang-orang dia semua time tu. Jadi saya cakap tak apalah. Abang Bobby ni pun siapa pun tak tahu, tak pernah dengar kira jalan dia lah. Ya ke? Dalam hati saya tak tahu. Saya cakap tu saya tak tahu pun saya macam saya tanya manager saya Abang Bobby ni buat abang short film. Jadi saya pun tengok. Okey. Barang-barang lah. Ada barang ini barang. Saya kata tak apa. Saya tak tengok pun siapa berlakon. Saya cakap tu terang, saya tak tahu. Saya PP first day dekat tu, saya dah baca dah saya tengok nama-nama saya Siapa dia? biar betul ni. Biar betul. Tak apa saya tengok. Saya sampai kat set, saya tengok salah satu pelakon saya macam memang bunuh diri lah. Mirul Effendi. Memang bunuh Azhar diri lah. Rani. Rahman. Azhar Rani. Effendi. Siapa lagi yang ada? Ni Nabila Huda. Saya tengok Nabila Huda saya kata, serius ah. Jadi saya mana ni? Jadi kira benda yang ni. Lepas tu bila Abang Bobby pula, Abang Bobby tak pernah bagi arah yang buat saya takut. Benda ni. Tu Macam dia. dia tak bagi arah yang buat saya takut. Macam ada setengah director, okey, hang baca sikit kan? Okey. Jadi masuk. Ni dia macam Abang Bobby saya nak kata, hang imagine je. Hang ni kena hambak. Lepas tu tadi ni Abang Bobby, cakap lah macam mana hang nak cakap ni. So benda ni bagi saya keselesaan untuk saya jadi saya jadi watak tu tapi saya cakap macam saya yang boleh cakap je. Saya tak pakai macam perkataan ni saya tak cakap lah. Saya ada benda tu sebab saya tak tahu, saya bukan berlakon terror pun tapi perkataan ni tak kena dengan saya cakap ni sebab tak cakap langsung ni.
Yang tiba-tiba walaupun Abang Bobi pula kata, "Yang ni aku buat dia skrip ni lain je nak supaya hang olah lah supaya hang boleh cakap." Kat situ Tu saya yang belajar. bestnya Bobby tu. Ha. Dia punya Dia suka, approach dia dia. suka. Ya, so sebab saya kata benda tu lah yang buat saya pula boleh nampak hidup berlakon. Walaupun saya ni tak pandai lah berlakon. Tapi disebabkan suruh buat yang macam cakap macam biasa ni, boleh. Jadi kalau tanya pengalaman saya, ni pengalaman antara yang paling mahal hidup saya. Kan. Dan berlakon pula antara ada hak lain-lain ni pun saya pernah berkawan macam Anas Ridwan, Amirul Effendi. Jadi bila satu set, satu frame mereka, Abang Beto. Come on lah. Sabri Yunus. Ya, Sabri Yunus. Lagi lama-lama. Razak Ahmad. Ahmad. Tidak ketinggalan. Main itu gitar gila dulu juga Kak tu. Jam. Jangan lupa. Gila. Bangau, oh bangau. Lagi berapa pagi lagi banyak energi dia. Ya, dia Ya. menghiburkan kita di set. Jadi saya rasa anda kena melihatlah macam mana satu naskah atau karya yang orang enjoy buat. Betul. Nah, ini kita tiga-tiga ada kat situ. Mungkin Kan? kita tidak dibayar ya. Tidak. Tidak dibayar. Tidak. Tidak dibayar. Sebab apa kita nak kongsikan dengan anda sebab apa? Ni antara benda-benda yang kita dah dengar ada pengalaman apa yang lalu, macam mana yang teruk ke dak. Dan ini contoh yang baik. Jadi kita nak tengoklah macam mana hasil dia. Ya. InsyaAllah. Apabila kita doakan supaya kita tak tahu macam mana pun sebab tak tahulah saya tak tengok lagi kita tak tahu macam mana. Tapi kita mengharapkan orang luar ni pula boleh melihat hasil kerja kita Ya. yang kita dengan senang hati dah rela bagi. Bersatu Betul. hati. Yang ni je. Ya. Benda ni lah. Ikhlas. Dan saya pula rasa Ikhlas. terima kasih lah sebab saya boleh tumpang. Orang kata walaupun saya kecil dah tu saya rasa seronok lah saya dapat lah. Orang kata belajar jugalah sebab nak pergi belajar. Dapatlah tempias sikit. Tempat sikit ya, orang kata. Bolehlah direct contact the Nadia selepas tu macam Boleh lah ada kabel. Kau tak dapat. Tak ada. Tapi kita jumpa di kedai sambat. Kedai ni kedai cili Di bus-bus. Kuah kacang. Kuah kacang kalut. Ni takkan awal tak kalut ni semua. Hmm. Satu benda nama yang menarik. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Ada Sama-sama. The Nadia lah. Banyak kita pelajari daripada sini. Daripada benda ni yang mana baru kita nampak berbeza sebenarnya. Seorang perempuan yang menggalas tanggungjawab sebagai seorang pelakon ni. Kalau nak berbeza dengan seorang lelaki. Dan kita nampak dah benda ni tak boleh bagi alasan pun. Contoh kalau kata ada pelakon perempuan, aku tak mau kahwin, aku tak mau ada anak sebab benda ni akan mengganggu tubuh badan, lakonan dan juga aku tak ada. Benda ni tak, dia tetap atas diri hang. Hang nak letak diri hang di mana? Hang nak letak macam diri hang sebagai wanita ni yang bermaruah ni nak dihormati di peringkat mana. Dan bagi saya sendiri, saya menghormati apa yang akak buat sebelum ni. Sebab apa? Kita dah tengok sendiri contoh ni bukan baru hari ni main nak cerita baik. Sebab apa? Dia orang ni akan meninggalkan trace. Orang boleh check pula ni. Orang dah boleh check dah background orang ni apa masalah dia Zaman buat. kini. Zaman kini ni kita dah boleh nampak dah. Dan apa yang kita nak ambil iktibar ni daripada apa benda bagus lah yang orang ni buat dan berjaya buat. Contoh, sebelum kita nak menghabiskan kita punya podcast ni. Nak habis dah. Nak habis dah. Tapi pertemuan relax dan dulu. perpisahan. Andai kata diberikan satu peluang. Wow. Ni dua-dua orang dapat kena jawab. Kita Siapa orang yang jawab jarang dulu ni dapat untuk peluang. orang. Okay, andai kata diberikan peluang. Yang mendengar ni memang producer yang gila-gila. Dan juga director yang Michael Bay punya level. Okay. Yang akak boleh tukar jadi Transformer punya. Tu dia. Jadi, apa watak? Satu watak lah yang rasa aku teringin nak challenge diri aku. Sebab pelakon tak boleh kata, apa watak yang you nak? Dia macam, klisenya. Tak, apa watak yang paling challenging yang aku rasa Apocalypto ke, punya bini ke, macam tu. Apa dia watak paling challenging yang aku teringin nak bawa kalau kata diberi peluang? Mungkin nak bawa Saya sebut watak ni sebab saya pernah buat short animation. Okay. Saya Jadi kartun? nak tapi suara je lah. Suara. Ingat Saya jadi kartun nak juga. berada di dalam sebuah filem Walinong Sari tapi dia musical. Itu forte dia. Barang Saya nak musical. Ya, boleh berlakon dan nyanyi. Macam Boleh silat. orang putih duk buat benda-benda. Sebab kita perlukan hero-hero wanita ni difilmkan. Ya. Tun Fatimah. Betul. Ni baru-baru ni Aswara buat apa nama Asmida punya watak. Cik Siti Wan Cik Kembang. Cik Siti Wan Kembang. Yang saya kata tu lah naik kuda api lawan ni. Ya, Cik Siti Wan Cik Siti Kembang Wan lah. saya nak boleh. Adruja. Saya audition. Mana? Cepat producer. So watak-watak begitu. Sebab akak rasa. Saya rasa boleh kot. Boleh. Maksudnya tak boleh belakang kira. Maksudnya nak je. Nak. Nak. Kena kata nak tu. Baru orang nampak dia ni sungguh. Aku try. Ya. Nak kata. Nak. So mana kata watak yang sebegitu. Sebegitulah. Hero perempuan
Yes. Kira Nadia's The Warrior Princess. Yes. Nampak tak macam mana? Saya rasa dia boleh. Ya, kan Ah, nampak ah. lah kan. Nampak tu. Ledor-ledor. Dia kan Ayo. dapat. Kebaya. Dalam Tak, dengan tak, kebaya tak. tau. Kebaya kebaya. lah, pakai kebaya lah. Hmm. Lupa istimewa kembang tadi Wali Nusani. Tak baik leather lah Leather macam pula dah. reference dia. Sebab leather saya ingat kan macam gambar Hercules. Ya, Bukan maksud saya. Itu dulu apa? Zina kan? Zina The Warrior Princess. Sebab tu saya kata leather. Jangan salah faham. Salah Itulah leather Nani tu. panggil saya pun dari watak Zina Warrior Princess. Kat Kira saya situ. tak salah lah. Dia panggil saya Amazon. Okey. Si kecil tu. Okey, Anda sekarang pula? Oh, Anda pula. Wah, Kau mesti nak lawan dia. Jadi dolphin ke? Taklah, Jadi duyung ke? Taklah, Oh. tapi ni memang daripada azali ni impian saya Ha, lah. Which okey, saya dengar. tak dapat lagi. Okey. Iaitu untuk menjadi seorang ahli sukan. Saya sebenarnya peminat filem sukan. Okey. Ya, dan saya selalu apa saja filem yang bergenre sukan, Okey. lebih-lebih lagi watak perempuan itu memang sangat dia sangat menarik minat saya lah. Okey, macam ada naskah yang baru-baru ni Generasi Perfect 10 yang main gimnastik semua ni. Gimnas. Ah, cerita Charlie basketball Zulkifli punya ada tak? cerita. Belum. belum. Tapi Zulkifli. tapi Indonesia ada buat satu tim memanah wanita. Bunga Yes. Citra Lestari berlakon. Okey. Tu pun saya rasa sangat menarik. Macam tu lah. Ya. And then Dangle kan, Dangle Amir Khan buat. Okey. Lepas tu ada Swimmer Okey. di Netflix and Okey. beberapa lagi filem lain Million Dollar Baby. Yes. Semua tu to me is really inspiring. Okey. Kalaupun bukan based on true story, maybe Fiction producer dekat sana boleh create satu yang berunsurkan sukan. Pada saya Malaysia antara yang dapat menyatukan kita adalah sukan lah. Betul. Mhm. Betul? Lain macam. Ya. Sukan menarik. Okey, kalau kata boleh. bola saya tengok menangis tau. Okey, okey, kalau boleh pilih lah satu sukan. Sukan apa yang paling teringin? Dia tak kisah yang merepek pun tak apa. Hoki sebab saya Hoki sebab memang ada basic. pemain hoki. Satu saya rasa yang saya boleh ada yang belakang belakang ada ada. permintaan. Dia support. Squash je. Nicole kata David. Nicole David. Squash. Nicole Squash David. mengharumkan Malaysia lah. kan? Betul. Banyak kali pun. Tak apa, mungkin watak sukan ni And bukan. badminton pun antara betul. banyaklah Kita. sebenarnya. Betul. Sebab apa kita dah memang ada pernah menang dan tapi cuma tak difilmkan. Adalah cerita Lee Chong Wei. Ada. Adalah. Cuma kita nak tengok hero perempuan pula. Tiada. Ramai Tiada hero perempuan kita. sukan wanita belum ada di Malaysia. Macam pernah dengar ada orang shoot Charlene punya something. Ya ke? Tapi tak keluar. Kan? Charlene Zulkifli ada shooting. ada boleh. Dia Filem kata ada. kan? Tak Ada keluar ke? filem. Lepas tu ada Research. basketball kan? Basketball tu ada. Yang basketball. depa basketball tu. Yang depa tim basketball tu Tapi ada. tak keluar lagi. Tapi somehow tak keluar lagi. Tak keluar lagi kot. Abang Faisal direct. Ya. So dia ada Faisal beberapa filem tapi dia tak betul-betul hero dan watak utama dia adalah ikon seorang perempuan. Okey. Menarik. Kalau Ini- ada idea boleh contact saya. Boleh call saya. Sebab depa jangan risau. Yang kita ni kita akan podcast kita ni akan sampai ke negara luar semua. Thailand akan masuk call. Saya semua percaya tu. negara-negara ni. Saudika. Macam sebelum ni pernah ada dapat tawaran daripada Proaksi juga. Mungkin daripada Singapura je lah. tak pernah lagi lah macam kata Thailand ke apa. Thailand tak. Adakah sukar Singapura, untuk Indonesia kita je. punya talent ni untuk menembusi market depa ataupun sebenarnya market kita ni elok di kita je lah. Boleh kolaborasi. Kan? Kita yang Kolaborasi. buat. Dunia tu kita buat. Kita Okey, boleh okey, satukan okey. mana-mana negara, satukan siapa-siapa pun dalam satu filem. Satu filem kan. It's Sebab universal. sebab kita tak boleh nak kata kita ni kurang kualiti, pelakon kita kurang kualiti. Tak. Tidak, kita Kan sebab ramai. kita tak boleh kata pelakon kita kurang kualiti jadi kita tak boleh lah tembus market di seberang sana. Sebab dia punya pelakon bagus. Tak boleh kata macam tu. Kita ada. Ya, kita ada pelakon. Kita ada. Ada yang dah buktikan pun dia berlakon kat luar negara. Dia Ya. berlakon dekat tempat lain. Itu menunjukkan bakat dia lah kan. Datuk Tapi- Michelle Yeoh. Kita harap tu lah tawaran-tawaran luar. Sebab apa kita nak wajah-wajah kita. Ya. Itu je wajah perempuan Melayu kita ni. Boleh bermula dengan kolaborasi. Hmm. Boleh bermula dengan kolaborasi. Banyak market filem yang sebenarnya pengkarya kita pergi juga. Okey. So
di situ sebenarnya adalah networking yang boleh dibina Betul. and maybe boleh come up with something yang Ya. Okay, dapat mungkin dah sampai masa dia lah. Kita Dah ya lah, kita dah. kita buatlah sesuatu yang orang kata lebih besar daripada apa yang kita buat kat tempat kita je sebelum ni. kita ada platform View, kita ada Ya. OTT platform sekarang yang Kita cuma betul-betul negara kena jiran pun tengok juga. Ya, Netflix. Macam kena contoh merge. Netflix. Ada pelakon-pelakon kita yang ada dalam series yang dekat luar. Saya ada kawan tau. Pelakon. Dia seorang pelakon. Dia berlakon series di Taiwan. Dia baru-baru berlakon dan dia jadi lead filem Impact Maxima. Seorang pelakon muda lah. Yang disebabkan dia macam orang biasalah rupa dia Rupa memang dia, TikTok. Jadi nak bagi tahu yang dia sampai ke Taiwan. Padahal kawan dia main band dengan saya. Sampai dia lupa dia main band. Dia main sebenarnya. So makna kata ada tawaran. Ada. Ada tawaran. Cuma kita nak benda ni lebih terbuka. Ada orang yang tolong untuk pasarkan bakat-bakat kita. Kita tak ada lah orang kata nampak macam penjual diri sendiri. Ni Bron sangat diterima di Ya, saya Indonesia. sebab tengok dia ada di dalam series yang dekat Indonesia, dekat Indonesia, Thailand. Thailand. Kira dia orang kata kalau Bron boleh kita nak ramai lagi muka-muka kita. Ya. Kita tak maulah macam hampa ambil ni sebab muka dia macam muka hampa. Tak maulah maksudnya kita nak ketengahkan ni orang-orang kita, wajah-wajah kita nak variasi lagi muka-muka kita dalam filem. Wajah-wajah Nusantara. Ya. Sebab sayang tak ada sebab kita ada Jawa, ada Aceh, ada Minang, Jawa. ada tunjuk betul kat Betul, sana. betul. Jadi seronok saya hari ni sebab saya rasa orang kat luar sana pun selalu melihat perspektif ni daripada kacamata seorang aktor lelaki, daripada kacamata orang awam yang tak tahu apa struggle yang berada apabila menjadi seorang wanita, seorang perempuan di belakang kamera. Betul. Yang mana tanggungjawab dia jauh lebih besar daripada semata-mata lakonan. Yang mana dia menggalas tanggungjawab sebagai seorang ibu. Mana jadi ibu lagi, seorang isteri lagi. Benda ni bukan benda kecil. Tanggungjawab yang tu pun dah besar dah. Nak suruh bawa berlakon pula lagi. Tapi dengan apabila kita bercerita ni, kita dah nampak dah. Oh tak, kalau kita tahu tempat kita kat mana, nak positioning kat mana, kita tahu nak atok. Dan benda ni ambil masa dan pengalaman pun. Baru kita boleh berada kat satu tempat yang kita boleh bertenang. Jadi sebelum kita nak mengakhiri kita punya podcast pada hari ni, kata-kata terakhir. Ucapan kepada peminat dan penyokong selama ni. Nadia Akila yang selama ni mungkin ada orang yang memang hilang Nadia Akila pun dia tunggu lagi. Main balik, dia sokong lagi. Wah, bestnya. Kalau ada lah orang macam tu, terima kasih yang tidak terhingga kerana menghargai kerja-kerja kami, bakat-bakat kami dan yang penting menghormati privacy kami. Orang yang rasa kita orang geng-geng kita orang punya penyokong ni, diorang tahu kita orang ni jenis kategori macam mana. And they also respect our personal life. Jadi tak ada yang macam cuba nak tanya, ni tak ada. Diorang tahu. Alhamdulillah. Dan thank you sangat. Very positive circle, I guess. Yeah, so wow. Keep speaking. Dan terima kasih juga kepada Jombe. Jangan lupa minggu hadapan The Nadia Podcast. Kita akan hijack dekat sini. Saya sebab saya kenal adik akak. Sebab adik akak pun pelakon juga. Kita lupa nak bagi tahu shout out to Aida lah kan. Dia mana dia Mira Flip. Ya, dia seorang pelakon yang kalau nak tengok yang terbaru dia Badak. Yes. Boleh tengok di Netflix, boleh tengok. Netflix. Boleh tengok di sana. Yang mana merupakan adik kandung. Ya, betul. Yang benda ni sangat-sangat mengejutkan saya yang tiba-tiba. Pada saat saya kenal adik akak lama dah tiba-tiba adik kandung. Ya, betul. Percayalah. Kata-kata pada penyokong Nadia Nisa. Sebab ramai orang selama hari ni, saya cakap terang, bukan saya lah. Ramai hari ni kat Malaysia ni tiba-tiba baru tahu. Weh, Nadia Nisa boleh pergi macam ni lah weh. Betul. Ramai lelaki ingat macam ni kok. Sebab kita ingatkan Nadia Nisa macam bagus juga macam tu aku rasa. Yang gelak kita. Tapi baguslah. Biar dia pandang hormat. Bawa diri dengan elok. Ya. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk sentiasa menjaga adab kesopanan saya, wanita Melayu di luar sana. Saya rasa itu pilihan saya lah kot. Bagaimana bila kita di luar, kita membawa perwatakan kita, bagaimana kita nak represent diri kita and also sell our brand at the same time kan. Tapi saya juga adalah orang yang memang sangat-sangat passionate about acting and saya suka nak explore pelbagai watak, tergolek ke kan, berguling ke, marah ke, nangis ke, which sebenarnya itulah lumrah kehidupan kita. Kita penuh dengan emosi dan itulah
Dan saya sentiasa bersyukur diberi ruang untuk ekspreskan emosi saya tu, and at the same time berjumpa dengan orang-orang yang baik. Hmm. Yang itu satu Kan, yang saya rasa rezeki. bersyukur sangat. Hmm. Antara rezeki kita adalah dapat berjumpa tim yang best, karya yang best. So saya nak ucapkan thank you sebenarnya kepada ramai pengarah yang beri kepercayaan kepada kita orang sebenarnya, walaupun followers kita orang tak ramai. Tak juta. Tapi kita sentiasa bersyukur setiap kali orang kata, kita orang nak you. Tu sebenarnya Kan. kita sangat appreciate perkataan tu. Betul. TV Sampai station nak sekarang. you. Tapi TV station nak you. Oh ya ke? So to Betul. us, kita rasa macam Don't let them down. don't let them down. Kita buat yang terbaik. So dan juga memberi ruang setiap kali untuk kita nak mewarnakan watak tu mungkin dengan lebih baik, mengikut idea kami, pengalaman kami sebagai seorang wanita. Terima kasih sebab beri ruang kepada tu, dan segala usaha kita tu diterima baik pula oleh peminat, kan, oleh audience, and karya kita yang 10 tahun lepas pun orang masih talk about it until now. People mention about Tari Tirana, mention about walaupun watak antagonis, Adam dan Hawa yang dah berapa, Lama anak tu, saya dah 15 tahun, Ya. dia baru lahir. Anak dah yang saya tengok belatok Ejen Ali tu. Alah sayang dah Ah. besar. Besar dah. dah besar dah. Yang saya tanya dah masuk asrama dah. Ya. Ha. Masih lagi orang cakap pasal Adam dan Hawa. Faham tak? So rezeki tu walaupun kami tidak kaya raya, tapi semoga segala apa yang kami curahkan di layar TV ataupun di layar perak, di mana-mana saja dapat menghiburkan dan memberi manfaat kepada masyarakat semua. Amin. Elah, sedih pula. Ya. Lain lah. Sebab tu memang lain lah. Jadi sekali lagi terima kasih. Sedih pula. Kita ucapkan Terima kasih. saya harap minggu depan ada lagi lah Sera Podcast ni. Sebab Kita tak tahu. Kita tak tahu sebab takut nampak macam tunjuk sangat bakat yang mampu mengendalikan Kita dah pentas ni. ambil phone number Hello. mereka. Jadi sekian sahaja tuan-tuan dan puan, untuk anda yang sedang menonton Sera Podcast. Kita akan jumpa anda lagi di episod yang seterusnya. Sera Podcast mengundur diri. Asyik.